Okey kan. Sekarang kita berada di jeti Pok Awang. Jeti Pok Awang. Kita. Okey, sekarang kita berada di jeti ni. Jeti ni adalah jeti yang untuk terminal feri ke Pulau Redang pun dia juga. Apa nama dia? Jeti apa? Pok Awang. Jeti Pok Awang. So, oh ni Losong River Cruise. Oh, sana lah. Sana. Oh, ke sana. Tadi dia suruh apa? Dia suruh belok ke? Dia suruh terus ke? So ni dia suruh parking kat ni. Masa? Ke jauh lagi? Yang ini apa nama pangkalan jeti Pok Ali. Oh ni Pok Ali. Kita Pok Awang. Depan ni pun ada stadium kan? Stadium lah. Apa nama? Museum. Depan ni museum. Museum Terengganu. Okey. Kita drive ke dalam lagi lah. Pok Awang. Okey, Pok Awang. Okey, kita dah sampai jeti Pok Awang. Yang tadi kita tunjuk tu, depan sikit. Okey, jom kita tanya. Gambar. Prism baru detect. Okey, jom. Bot yang tengah. Tadi kata bot yang tengah. Jom. Okey, jom. Jeti dia bergayun-gayun. Okey. Ini pijak ya? Okey. Bismillah. Oh. Jom. Pijak. Ha. Life jacket. 5 minit dia 1 jam. Okey. Kita akan berhenti di 2 tempat lah untuk gambar. Satu di Masjid Kristen dan satu lagi di Jambatan Angkat. Okey. Okay. Sungai kita lalu ni Sungai Terengganu. Sungai Terengganu ni? Kalau kita susur sungai ni, kita akan sampai ke Tasik Kenyir. Oh. Kalau susur ke atas lah, ke hulu lah. Susur ke hulu. Ke hulu lah. Roma. Kita akan angkat tu pun sungai lagi, Muara. Oh. Muara sungai. Laut belah mana? Laut lepas. Laut lepas pada Jambatan Angkat tu dia ada benteng. Aha. Lepas benteng tu laut. Oh. Kita sampai sebelum benteng lah? Ya. Kita hanya main dalam kawasan sungai ni. Dalam kawasan sungai saja. Dia mana-mana lah? Dari Johor. Johor. Pasir Gudang. Mari sambut puasa Terengganu ke apa? Dah besok balik lah. Esok. Tak boleh tengok ni apa sunset. Kalau ikut 6.30 pukul 7 lah. Kau 7 lah. Tapi ni bot sampai pukul 7 je. Pukul 7 dia akan lah. Oh. 7 habis pukul 8. Habis yang 7.30, 7.45. Maknanya kena ambil yang pukul 7 lah. Ya. Tapi dengan
sekarang ni pun benda tu dapat sunset. Itulah tadi masa telefon dia kata sekarang ni musim tak nampak sunset. Mendung dia. Tak menentu. Dia baru 2-3 hari ni baru ni. Dia Oh. start hujan balik. Tapi kalau nak ambil pun memang kena dengan apa nama jeti orang lah. Ke boleh telefon direct dengan bot? Kau direct pun boleh. Nak ambil kena jeti pun. Ni jeti boleh. Dia tengok abang nak private ke ataupun nak campur. Minimum dia 6 dewasa. Oh. Kalau pukul 6 ke atas ke bawah tu 5 dewasa lah. Tapi untuk jeti Pak Awang biasanya pukul 6, pukul 5, pukul 6 tak ambil kopi lah. Ya. Memang dia suruh campur je. Kena campur juga Dia ni cabang dia. Oh, ni cabang ini buka ini. Oh. Nanti dia akan jumpa dekat Pasar Bayang. Aha. Pasar Payang belah mana? Sana. Mana? Pasar Payang belah mana? Nampak bangunan Kaloreng tu? Oh, tu sana Kaloreng tu. Bangunan mana? Masjid. Masjid Bandaran. Oh, Pasar Payang. Tadi pintu gerbang nak masuk ke kawasan Masjid Kristen. Oh, okey. Pintu masuk dengan pintu keluar dia satu ni je. Dekat sini lah. Je. Oh, ni pintu gerbang. Ni pulau. Oh. Pintu gerbang. Dalam kawasan Masjid Kristen ni, kalau masuk, dia ada 2 tempat kita kena bayar. Ha. Satu dalam main rumah masjid dan satu lagi dia ada mini zoo. Oh. Oh ni. Banyaklah masjid kecil-kecil seluruh dunia ni. Ini restoran dia, di Benteng. Dia buka lepas asar. Tamadun Islam. Masjid Kristal. Oh, semua berhenti kat sini. Menghadap ke Masjid Kristal. Sekarang air mengalir ke pasar. Air masuk. Oh. Air menghala ke pasang. Okey, background matahari sana Matahari terbenam sana Ni siapa nak gambar boleh duduk kat depan tu. Oh, okey. Okey geng, kita nak video.
Okey, sekarang kita berada di hadapan Masjid Kristal. Okey geng. Belakang tu adalah Masjid Kristal So sekarang suasana matahari sedang hampir terbenam. Oh. Masjid Kristal. Cahaya matahari mula terbenam. Pancaran dia kena dekat dia punya dinding-dinding dia. Sangat cantik kan? Okey, beginilah suasana petang di Kuala Terengganu. Taman Tamadun Islam. Tarik sini balik. Bagi balance lah. Yang dua orang ni adik. Tengok gambar. Nak? Dia memori dalam kepala je. Dalam gambar kita tengok dia dah beri. Okey, alright. Okey, kita meneruskan perjalanan ke Jabatan Angkat. Besar bot dia. Tiap-tiap mana? Pasar Jajak Malam, Pulau Warisan. Sama tak? Lepas asal orang ni buka. Oh, okey okey. Jajak Malam ada pasar kat sini kan? Pulau Warisan. Pulau Duyung. Oh ni, jeti Pulau Duyung. Oh. Dari simpan dari dekat ni. Ah, Sampai pecah ni. Jadi jumpa balik kat sini. jumpa balik kat sini ah. Pula ni. Okey, ni Pulau Duyung. Tadi dia pecah, dia jumpa balik kat sini ni. Di hadapan Pasar Payang. Ah, ni Pasar Payang. Ah, ni yang kita pergi tadi. Okey. Kita sekarang berada di hadapan Jabatan Angkat. Ni siapa nak gambar boleh di depan. Di depan eh. Okey, kita berada di Jabatan Angkat. Geng. So belakang ni Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Okey. Jom. Sana dah laut lepas dah.
So ni dah kira penghujung muara Kuala Terengganu sungai. Matahari terbenam di sebelah sana. Okey. JP Pak Wang tu melepasi Jambatan Angkat sebelum ke Tebing. Nanti kita akan ambil gambar daripada sebelah sana pula. Berada di bawah Jabatan Angkat. Mayang Mall. Depan sana laut lepas, geng. Kita menuju ke lautan. Kita akan melepasi benteng untuk ke lautan. Adakah kita akan terlepas? Benteng ini memisahkan muara Sungai Terengganu dan Laut Cina Selatan. Ya, macam roller coaster. Wah. Air mula pasang ya, ombak kuat. Okey, kita akan Ni kalau kita lepas je daripada tembok ni, dah laut lah. pergi laut lah. Depan tu laut Ni muara dia ni, Kuala untuk Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Dipisahkan oleh tembok ni. Okey. Okey kan? Ini view yang cantik. Cantik.
menghala masuk ke hilir Sungai Terengganu. Ha? Oh. Merempit pulang ke jeti. Pulau Riung, tourism. Oh, laju. Ingat kita dah laju lah. Ada laju, lagi laju. Macam naik kat terbang waktu turbulence. Air pocket. Kan? Macam naik flight waktu air pocket. Lebih kurang tak? Robot untuk pulang jeti. Adakah ini satu perumahan? Bagi tengok belakang dia langgar ombak. Ya, tengok video. Ha? Jeti kita di sana. Mana jeti? Ni museum. Ke sana ke? Oh, tu. Oh, okey, ini.
Ya, kita menuju ke jeti. Matahari terbenam. Pemandangan di belakang pulau ini betul-betul di hadapan jeti Port Awang. Sekarang kita sedang menuju ke jeti untuk berlabuh setelah perjalanan sekitar 40 minit. Okey, sampai di Baju tangan tangan. Alright. Oh, dia bayar mana? Bayar mana bang? Kau bayar sini? Oh. Ada QR? Ada boleh. Okey, jom. Okey, geng. Tadi kita dah bayar dengan driver. So, begitulah prosedur dia. Kita booking dengan jeti, nanti pihak jeti uruskan boat. Dan lepas tu bila dah habis tour, baru kita buat pembayaran dengan dia punya ni, driver boat. Okey, geng. Macam mana? Menarik. Tapi nanti kalau kata akan datang, mungkin time matahari betul-betul nak terbenam lagi. Waktu tu mungkin lagi sunset, lagi cantik kot. Ini pun okey lah. Sebab sekarang musim memang tak ada sunset. Sekarang ni dah berapa hari pertama sekali sebab matahari lambat terbenam. Dan lepas tu awan pun memang mendung lah, cuaca mendung. Even kalau tunggu sampai pukul 7.30 pun mengikut kata operator ni memang belum tentu dapat tengok sunset juga yang cantik. Okey, jom kita ke destinasi seterusnya. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih.